tak apa maksud terkucil? Apa tanda-tandanya? Terkucil ni kalau kataan bahasa Inggeris dia ialah incontinence ataupun terkencing dan tandanya seluar dalam tu basah. Apakah jenis-jenis terkucil, Dr. Badrul? Satu tu dipanggil urge incontinence. Tak sempat ke tandas, air kencing keluar dulu. Yang kedua, stress urinary incontinence. Yang ini berlaku kalau terbatuk, terketawa ataupun perubahan posisi. Duduk, berdiri, tiba-tiba terkeluar air kencing. Terusnya, overflow incontinence. Yang ini berlaku kalau undi kencing kita dah penuh, kemudian dia melempah keluar. Kenapa terkucil boleh berlaku? Apa punca dia? Kalau urge incontinence, biasanya kalau lelaki banyak masalah prostat. Lelaki yang berumur, yang prostatnya semakin besar, bukan saja dia mengalami masalah untuk kencing, dari segi kencingnya rasa tidak lawas, peringkat itu, ia juga akan beri kesan kepada pundi kencing, menyebabkan seseorang itu tidak lagi dapat menyimpan air kencingnya pada tempoh yang agak lama. Kalau dah penuh sedikit pun, dah rasa macam sangat-sangat penuh sampai rasa nak terkencing sepanjang masa. Ada juga disebabkan oleh tabiat hidup. Mereka yang suka minum kopi dan teh pada kadar yang agak banyak. Dan yang terakhir ni yang saya nampak ramai di kalangan masyarakat yang cuba mengamalkan pola hidup yang sihat tapi mungkin terlalu eksesif. Minum air yang banyak sangat sampai 4-5 liter sehari. Jadi kalau minum banyak, obviously memang kencing pun mestilah banyak kan. Kalau seseorang ada masalah terkucil, dia kena jumpa doktor ke ataupun ia akan baik dengan sendiri? Kalau jumpa doktor lah, apa yang doktor akan periksa? Terkucil tu dengan sendirinya sesuatu yang tidak normal lah. Kerana segan lah kan kalau seluar dalam tu basah dan juga kurang selesa. Kalau orang Muslim tu ganggu kalau nak melakukan sembahyang. Jadi kalau berlaku aja macam ni sepatutnya terus jumpa doktor. Saya selalu minta pesakit buat diary kencing. Yang saya nak tahu bila masa-masa pesakit itu kencing, kalau boleh sungkat jumlah air kencing yang dihasilkan dan pada waktu-waktu bila berlakunya terkucil tersebut. Adakah semasa sedang memandu, sedang bekerja, kita nak dia rekodkan semua yang berlaku dalam tempoh 24 jam. Even waktu tidur tu dia perlu bangun untuk kencing, rekodkan. Kemudian kita akan buat ujian air kencing dan juga pemeriksaan prostat kalau lelaki dan juga pemeriksaan ultrasound untuk lihat keadaan undi kencing dan prostat. Ada rawatan ke untuk masalah terkucil ni? Kalau kita dapati kerana pengambilan kafein yang berlebihan, saya automatik akan minta puasa kafein. Jangan ambil kafein, kopi atau teh beberapa minggu. Kerana dengan sendirinya masalah itu akan dirawat. Even tanpa pengambilan ubat pun. Katalah disebabkan oleh jangkitan kuman, kalau kita rawat dengan antibiotik, dengan sendirinya terkucil itu pun dirawat juga. Kalau dah cuba elakkan pengambilan kafein, tidak juga berjaya, ada ubat-ubat yang boleh diambil. Ubat-ubat ni kesan dia ialah kepada pundi kencing itu untuk mengurangkan rangsangan rasa mahu kencing. Kalau stress incontinence ni banyak disebabkan oleh, contohnya kalau ada pembedahan yang melemahkan injak ataupun ada saraf yang sudah merosakkan bekalan rangsangan kepada saraf tersebut. Kalau kes yang masih agak permulaan, kita akan hantar pesakit ke fizioterapi untuk buat latihan menguatkan otot pelvis ataupun yang dinamakan pelvic floor exercise. Untuk menguatkan otot pelvis ni tidak mungkin boleh dicapai dalam sekelip mata. Perlukan masa, mungkin perlukan di antara 3 hingga 6 bulan senaman yang khusus sampai otot tu kuat dan perlu terus dilakukan. Tapi ada kes yang lebih serius di mana otot tu memang lemah sangatlah. Jadi dalam kes-kes ini mungkin memerlukan pembedahan untuk betulkan kedudukan otot tersebut ataupun kalau yang lebih serius yang mungkin tak ada kawalan langsung, kita masukkan injak palsu artificial sphincter ke dalam kawasan yang lemah itu. Jadi guys, tak kisahlah lelaki ataupun perempuan, kalau ada masalah terkucil, berjumpalah dengan doktor pakar urologi. Nama saya Dr. Badrul Hisham Bahadzul, pakar perunding urologis di Hospital Columbia Asia Ceras. Video berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk anda oleh Columbia Asia Hospital Ceras.